Macam mana nak tahu jawapan awak betul ke tak betul? Saya nak ajar guna kalkulator. Siapa yang ada kelas WIS? Siapa yang ada guna kelas WIS ni? Okay. Okay. Awak tengok yang sebelah X tu kan? Dia akan ada yang pengamiran tu. Okay. Awak masukkan yang ni, persamaan yang ni. Yang ni. Okay. Masuk kalkulator lah. Okay. So dia ada negatif X kuasa 2 tambah 5X tambah 8 kosong 5. So akan dapat terus jawapan. Sekejap, saya tunjuk kat sini lah. Okay, dia guna kelas WIS tu. Sini ada kod. Okay, yang ni. Okay. Yang macam ni dalam kalkulator. So dia akan ada negatif, letak X awak. X. Okay. Okay, lepas tu kuasa 2 per dengan 3. Tak dengan 3, tak dengan 3. X. Shift X. Kuasa 2 tambah 5X tambah 8. Okay, lepas tu letak limit dia. Limit dia daripada 0 sampai 5. So dia akan dapatlah jawapan ni. 365 6. Okay. Kalau nak try lagi, try yang bawah pula. Okay, so dia ada 8. Okay, 8 je dia ada. Okay, so limit dia 0 sampai 5. Akan dapat 40. Okay, so kalau kita masukkan kalkulator, kita akan masukkan yang awal-awal ni lah yang kita tulis. Okay, lepas tu persamaan yang pertama akan tolak dengan persamaan yang kedua untuk cari luas yang berlorek.